Cikgu Bat. Saya yakin kes seperti ini akan digunakan menjelang pilihan raya. Maka daripada kita semua dikejutkan oleh Anwar Ibrahim dengan pendedahan kes-kes seperti ini, adalah lebih baik saya fikir kita dedahkan, kita sabotaj strategi Anwar Ibrahim. Cikgu Bat, saya rasa eloklah Cikgu Bat dedahkan juga kes-kes yang melibatkan Datuk Seri Hamzah ini. Cikgu Bat lah orang yang terpaling pakar mendedahkan, paling pakar menyiasat. Cikgu Bat jugalah bapak segala pakar. Jadi yang terbaik demi menjaga parti kita, jangan kita tunggu sampai nak PRU nanti Anwar picit telur Hamzah. Elok juga Cikgu Bat dedahkan semua skandal-skandal yang melibatkan Datuk Seri Hamzah. Okey, eloklah Cikgu Bat clearkan, bela Hamzah, bos Cikgu Bat itu. Pelbagai kes yang melibatkan Datuk Seri Hamzah dan anaknya. Antaranya kes minyak paket yang disorok dan pelbagai lagi kes rasuah yang melibatkan anaknya. Antaranya kes minyak masak anak Datuk Seri Hamzah. Anak Hamzah Zainuddin dihadapkan ke mahkamah. Seremban, dua pengarah syarikat termasuk anak bekas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Seremban hari ini atas 9 pertuduhan membukakan dokumen palsu dan memiliki barang kawalan minyak masak melebihi had dibenarkan tahun lalu. Itu satu kes. Muhammad Faizal, 40, anak kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa menerima wang berkenaan daripada Izmir Abdul Hamid sebagai upah bagi Hi-Tech Padu Berhad melantik syarikat Rimba Merpati dan syarikat Permai Solution sebagai konsultan pemasaran disebabkan pengaruh yang dimiliki tertuduh. Syarikat berkenaan dibayar komisen berjumlah RM700,000 selepas Hi-Tech Padu dianugerahkan tender supply, rental, implementation, training, support and maintenance of security infrastructure bernilai 33 juta oleh suruhan syarikat Malaysia. Itu anak Hamzah. Hamzah sendiri pun terkait dengan pelbagai kes. Antaranya, Datuk Seri dituduh terima rasuah RM15 juta dapatkan projek KDN. Bagi pertuduhan pertama, Cho Tiam didakwa meminta suapan wang berjumlah 15 juta daripada pengarah urusan Asia Coding Center Sdn Bhd Hep King Hong melalui Syed Abu Zafran Syed Ahmad pada Jun 2021. Ia sebagai dorongan untuk seorang pegawai badan awam iaitu Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang juga Menteri Dalam Negeri ketika itu untuk membantu syarikat itu mendapatkan apa-apa projek milik agensi di bawah KDN pada Jun 2021. Lagi 3 lagi pertuduhan, beliau didakwa menerima rasuah masing-masing berjumlah 3.5 juta, 5.5 juta dan 6 juta daripada Kim Hong sebagai dorongan untuk Hamzah membantu mendapatkan projek milik agensi di bawah KDN antara 19 hingga 30 Julai 2021. Cikgu Bat, saya mohon sangat Cikgu Bat pakar mendedahkan, pakar segala-galanya, bapak segala pakar. Saya minta Cikgu Bat dedahkan perkara ini yang melibatkan bos Cikgu Bat, Datuk Seri Hamzah Zainuddin sebelum telur Datuk Seri Hamzah dipicit oleh Anwar. Ada lagi Cikgu Bat, bukan itu sahaja. Bekas Sekpol Hamzah Zainuddin didakwa minta rasuah RM350,000. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa minta suapan RM350,000 daripada pengarah urusan syarikat Nexus Corp Group di pejabat syarikat itu di kawasan perindustrian Seksyen 7 di sini pada 4 petang Disember 2020 lalu. Ia didakwa sebagai upah membantu syarikat mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti bagi peralatan infrastruktur, server, perisian dan radio pengguna sistem RMPNet untuk polis diraja Malaysia. Kementerian Dalam Negeri bernilai RM381,112,044 Cikgu Bat, skandal ini sangat-sangat besar. Dan masa dia mengambil rasuah ini, dia masih lagi pegawai Datuk Seri Hamzah. Okey, banyak lagi yang saya boleh dedahkan Cikgu Bat. Jadi saya minta Cikgu Bat dedahkan juga skandal-skandal rasuah yang melibatkan Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Jika Cikgu Bat betul-betul seorang yang memperjuangkan rasuah. Dan saya juga berharap, seperti mana kata Cikgu Bat, berundurlah dengan cara yang lebih hormat. Eloklah Datuk Seri Hamzah juga meletakkan jawatannya. Banyak lagi
orang lain yang boleh menggantikan Datuk Seri Hamzah.